Di part 2 ni, sis akan sewa kereta sepanjang trip sis di Sapporo. Sampai-sampai je bandar terus beku nak. Suhu dah negatif 11 dah masa ni. Walaupun ada problem sikit masa nak check in tu, tapi Airbnb ni best. Lepas tu kan, di tepi rumah sis pun dah bertimbun salji macam ni. Nampak tak basikal semua dah tenggelam. Keluar je airport dah nampak sikit-sikit salji yang menggunung. Sis book kereta sewa dekat Toyota website, tapi still juga kena pergi kaunter untuk settlekan pasal shuttle ke Toyota Center. Shuttle ni agak kerap juga frekuensi dari airport ke center. Center yang sis pilih untuk ambil kereta sewa is Toyota Poplar Center. Weh, actually sis lupa lah nama kereta Toyota ni. Orang katakan snowfall paling best adalah pada bulan Januari dan Februari sebab snow dia macam powdery. Rasa snow dia macam ala-ala bingsu lah, senang cerita. Nampak dia punya tu. Masa ni kan ada isu sikit dengan Airbnb sebab sis book guna travel voucher free under satu ejen ni. Dekat Toyota Center ni kereta sewa dia banyak gila. Nampak macam parking lot dekat Ayo Masya Alam tu je. Ni sebenarnya first time kita orang drive kat overseas. Tu dia macam ala-ala RFID kita. Kita orang sewa kereta sebab katanya Hokkaido ni attraction dia jauh-jauh. Sepanjang perjalanan sis ke Sapporo City, view luar tingkap semuanya view salji tebal. Walaupun sejuk sangat-sangat tapi cantik sangat view dia. Masa tengah stop dekat traffic light tu, tiba-tiba je snow turun. Halus-halus je snow dia. Sikit kan nampak. Tengok ni macam kereta polis dalam Detective Conan. Nak tahu tak, esok bermulanya Sapporo Snow Festival tu. Hampir nak siap dah sculpture yang bakal dipamerkan nanti. Ini kena jalan ni malam. Disebabkan tak dapat info daripada Airbnb lagi, so kita orang pun carilah tempat shopping. Korang tengok ni, dah pakai heat tag and baju tebal pun still freezing je. Berkepu-kepu asap keluar dari mulut. Itulah risau kat tapi nak buat. Sis suggest kena pakai mask tau untuk elak bibir pecah and elak selsema. Masa kat sini baru kita orang sedar rupanya ejen yang kita orang buat Airbnb tu yang tak bagi pasuk rumah kat kita orang. So bukan salah owner Airbnb. So banyaklah kejadian yang berlaku sebelum check-in Airbnb ni tadi. Fast forward, akhirnya berjayalah cari sendiri pasuk rumah tanpa bantuan ejen dekat Malaysia tu. Parking pula boleh guna parking resident, free je. Cuma tu lah jauh sikit dari public transport, tapi kita orang sewa kereta so no issue lah. Toilet as usual mesti ada bidet, rumah Jepun kan. Untuk washer dia ada sekali dengan dryer and located in tempat mandi. Semua barang lengkap and dibagi a few amenities macam shower bar, shampoo and capsule detergent. Katil pula satu single and satu lagi double. Tapi don't worry sebab dia orang prepare futon juga kalau datang ramai. Bilik ibu bapa pula dalam closet macam Doraemon. Sis tidur atas futon je depan TV macam Nobita. Inilah Airbnb yang sis book tu, so korang bolehlah cari. Masa ni 7.40 malam, sis turun start pergi kombini sebab kombini bawa apartment je. Rasa macam duduk apartment dalam J-Dorama pula. Salji depan pintu masuk ni agak keras lah, so dia jadi licin. Macam main ski dekat samping piramid tu. Masa ni suhu negatif 11 tau, tapi tak sejuk sangat sebab tak ada angin. Kalau berangin tu memang sejuk gila. Basikal pun semua tenggelam dah. Snow kan kalau jenis powdery yang putih-putih gini seronok pijak sebab dia gebu and tak licin. Sebenarnya keluar ikut pintu belakang ni sebab kombini dekat belah depan jalan. Sampai sini je salji jadi sangat licin. Please ya korang pakai boots yang khas untuk winter sebab salji dia memang licin kalau jadi keras. Sis ni dah berapa kali nak tersungkur dah. Sampai dah sis di Seikoma atau nama panjang dia is Seikomat. Seikoma ni rangkaian kombini yang ada dekat Hokkaido je, tak silap sis. Inilah Seikoma tu. Mama suruh beli beras, telur and minyak untuk dinner malam ni. Okey lah, banyak juga barang kat kombini ni. Ina nak jalan-jalan lagi tapi dah letih, so naiklah rumah. Building ni ada 14 tingkat tapi sikit-sikit je rumah dia untuk setiap tingkat. Sis ada beli puding favourite sis. Every time sis nak beli puding ni, sis mesti akan check ingredients dia. Sebab takut batch baru dia tukar ingredient ke apa kan. Sis ada tengok TikTok, katanya kena patahkan benda kecil tu baru puding boleh keluar.